Okey. Kita try cap sensor lampu yang kita pasang tadi. Biasa kalau tempat-tempat macam ni kan ada bayang-bayang daripada pokok, dia akan menyala. Lampu akan menyala. Kita dah tukar yang clear tadi kan. Kita dah tukar. Jadi kiranya berfungsi lah. Okay. Dekat bawah ni pun sama juga. Biasa dia akan menyala lah. Kita tengok dia menyala ataupun tak, sebab cuaca cerah kan. Menyala ataupun tidak. Jauh tempat. Dia tak menyala. Okey. So inilah punca dia. Sebab dia kerap menyala kan. Satu tinted saya pun gelap juga. Okey. Jadi hasil dia okey lah. Kira okey lah. Review lepas pasang kan. Tukar clear punya. Okey lah. Ni cuaca petang di Bintulu, Sarawak. Sekarang pukul 3.49 petang lah. Okey. Ni cuaca nak hujan. So okey lah. Dia still function dengan bagus lah. Kalau alang-alang bayang-bayang pokok ke limpas dekat flyover, kalau sekejap tu dia tak ni lah. Dia tak buka lah lampu. Okey. Mantap.